Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam salaman li ahli al-ardi tula azminatin wa sinin. Wa ja'ala rasulahu ar-rahmatal muhdata lil alamin. Wa ja'ala ahkama dinihi hikmatan wa rahmatan wa maslahatan lil khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi hamalatil huda ila yaumiddin amma ba'd. Yang berbahagia Datin Paduka Hajah Hakimah binti Muhammad Yusuf, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Wan Muhammad bin Datuk Sheikh Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi IKIM. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM. Yang berusaha Datuk Haji Roslan bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Yang berusaha Haji Muhammad Ansarullah bin Muhammad Hashim, Pengarah Darul Quran JAKIM. Begitu juga panelis bersama Al-Fadhil Al-Muhtaram yang berhormat Dr. Farid Syahran, dan begitu juga Tuan Moderator yang berusaha Fadil Ustaz Abdul Rahman, delegasi lawatan kerja Al-Azhar ke Malaysia, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, begitu juga pelajar-pelajar Darul Quran dan guru-guru Darul Quran, hadirin-hadirin yang dimuliakan sekalian. Izinkan saya mulakan bicara dengan serangkap pantun. Burung tempua bersarang rendah, sarang dianyam dengan teliti. Bicara madani bersuasana indah, sebarkan salam setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan utama saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan barisan kepimpinannya serta juga JAKIM kerana sudi mengundang saya dan teman saya Ustaz Abdul Rauf untuk menyertai bicara eksekutif madani pada kali ini yang dianjurkannya bersempena kunjungan Syekhul Azhar ke Darul Quran JAKIM, pusat dan bangunan yang amat indah sekali, alhamdulillah, yang dipenuhi dengan satu ibadah dan usaha dan sumbangan yang amat suci lagi mulia dalam agama, iaitu mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran dan menghayati Al-Quran, alhamdulillah. Dan semoga kunjungan kami dapat mempererat kerjasama serta perkongsian pengalaman dalam usaha kita memperkasa kehidupan beragama di Malaysia dan juga di Singapura, insya-Allah. Dan pada tahun lepas IKIM sempat berziarah ke Singapura untuk sama-sama berbincang dan juga belajar daripada pengalaman masing-masing. Alhamdulillah, saya kira satu semangat yang perlu kita teruskan, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, sebenarnya bicara kehidupan beragama yang bermadani tidak asing dari bicara kehidupan beragama yang kami ingin corakkan juga di Singapura. Pastinya ada beberapa perbezaan sebab konteks masyarakat kita berbeza dari beberapa sudutnya dari Singapura dibandingkan dengan Malaysia. Namun terdapat juga banyak persamaan, terutama dari segi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan etos kehidupan yang berpaksikan ajaran dan nilai agama kita sendiri yang insya-Allah kita akan kupaskan sebentar nanti. Jika kita perhatikan kehidupan global masa kini, kita akan dapati banyak keterikatan dan kebergantungan, atau mungkin istilah yang lebih terbiasa kita kenali interconnections dan interdependencies. Dan ini bermaksud banyak cabaran masa kini bukan hanya menjejas satu golongan atau masyarakat tertentu, tetapi penduduk ataupun sesuatu penduduk sesuatu tempat atau negara, tetapi mempunyai kesan dan impak sejagat. Dan khusus bagi kami di Singapura, bagi mereka yang telah sempat berkunjung ke Singapura, di antara perkara yang mungkin
tuan-tuan puan-puan dapati dengan segera adalah saiz Singapura yang amat kecil dan padat. Dalam perjalanan daripada kawasan PWTC ke Darul Quran sebentar tadi, saya kira mungkin kalau dalam konteks Malaysia itu kira tak begitu jauh. Tetapi yang kami rasakan, Masya Allah, 2-3 kali ganda di Singapura perjalanan tersebut. Jadi sebuah negara yang kecil. Dan saya sendiri tinggal di kawasan barat Singapura. Memang kecil tapi masih ada barat, timur, utara, selatan juga. Saya tinggal di sebelah barat. Dan sebenarnya awan yang melindungi kawasan dan rumah saya itu adalah awan yang sama yang melindungi kawasan selatan Johor. Di Skudai. Sampai ke Pulai kadang-kadang. Jadi kalau gelap awan tersebut nak hujan, sama hujan Singapura, sama hujan selatan Malaysia. Dan itu menjadi peringatan, setiap hari peringatan bagi saya bahawa apa yang berlaku di Singapura, berlaku di Malaysia, ada keterikatan yang amat terserlah sekali. Dan keterikatan tersebut bermakna kita juga memerlukan kerjasama dan persefahaman yang baik di antara satu sama lain. Dan semakin ketara keterikatan dan kebergantungan sesama kita, semakin perlunya persefahaman dan kerjasama tersebut. Hari ini kita sering membaca banyak perkembangan di dunia yang menggugat keharmonian dengan maksud yang am, keharmonian secara am. Seperti contoh aliran dan orientasi pemikiran, penafsiran-penafsiran yang berbeza, banyak yang bercanggah di antara satu sama lain, dan juga bercanggah dengan nilai serta identiti kita sebagai orang yang beriman dan orang Muslim. Dan ditambah pula hari ini dengan kesan penggunaan media sosial seperti yang sering kita lebih banyak kadang-kadang meluangkan masa daripada Al-Quran itu sendiri, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Dan sekarang ini pula dengan kecerdasan buatan, dengan artificial intelligence. Yang mengkhawatirkan adalah apa yang kita lihat sebagai fenomena media sosial yang bukan menyatukan umat manusia, tetapi mempunyai potensi yang amat kritikal untuk memecah belahkan masyarakat. Kita tidak menafikan kebaikan ataupun benefits yang ada pada media sosial, yang ada pada teknologi, tetapi yang jelas terlihat pada hari ini adalah kesan-kesan negatifnya lebih terserlah daripada kesan positif. Mungkin ia memerlukan masa untuk kematangan umat manusia menggunakan media dan teknologi sedemikian kerana dia alat yang baru. Apapun alat yang baru bagi seorang bayi yang baru berjumpa dengan satu permainan yang baru, dia akan meluangkan masa dia gunakan, kadang-kadang baru belajar cara untuk memanfaatkan, tapi yang menjadi kekhawatiran utama adalah kesan-kesan negatifnya. Dan yang menjadi keprihatinan kita adalah hari ini kita lihat manusia lebih mudah membenci dan menghina dengan menggunakan media dan teknologi dan sebagainya, lebih daripada menyayangi dan menghormati di antara satu sama lain. Dan saya kira kesan dan impak perkembangan sedemikian adalah di antara cabaran terbesar bagi urusan pentadbiran dan kepimpinan agama di mana-mana masyarakat. Dan khusus bagi adik-adik kita di Darul Quran yang insya-Allah akan menjadi pelapis kepimpinan bagi masyarakat Islam dengan kemahiran Al-Quran, dengan kemahiran pengajaran pengkajian Islam, menjadi asatizah dan guru agama. Kesan-kesan daripada perkembangan sedemikian adalah di antara cabaran utama bagi anda sekalian. Dalam konteks kehidupan beragama sebagai contoh, usaha kita untuk menentukan kesahihan ilmu dan akidah ada di antara perkara yang perlu kita perhatikan, apatah lagi dalam suasana di mana terdapat begitu banyak maklumat yang kebanyakannya tidak tepat, yang kebanyakannya mengelirukan dan menyelewengkan, yang mudah didapati akses oleh masyarakat awam melalui media sosial yang dahulunya tidak sama situasinya. Dan ini juga mempunyai kesan yang mendalam ke atas kedudukan serta otoriti kepimpinan agama di sesuatu negara.
Bahkan saya berpandangan bahawa lingkungan dan batas kepimpinan ataupun boundaries of religious authority ini akan mula beralih. Dia akan shift. Dan peralihan ini sudah mula terjadi secara beransur-ansur. Bermaksud bahawa kalau dahulunya umat Islam dan masyarakat Islam merujuk kepada pakar agama, kepada guru agama, kepada asatizah dan ulama'-nya, khusus ulama' tempatan, menghormati para ulama', yakin dengan ilmu mereka dan nasihat mereka, sekarang mereka boleh bypass dengan begitu cepat, begitu mudah, dengan wujudnya ya, pelbagai teknologi yang membolehkan rujukan yang lebih cepat, lebih langsung sedemikian. Kalau kita bertanya soalan di ChatGPT, ya, mungkin ada yang dah mula gunakan ChatGPT, ChatGPT akan memberikan jawapan jauh lebih pantas. Walau kompleks macam mana pun, dia lebih cepat menjawab. Dan dia menjawab tanpa menghukum ataupun dia tak judge orang yang bertanya. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru ataupun asatizah, bila orang datang bertanya, kita kata, kenapa awak tanya soalan ni? Apa tujuan awak? Kita tanya supaya mungkin ada objektif matlamat terselindung, kata orang. Tetapi di saluran seperti di media sosial ataupun ChatGPT dan sebagainya, bila seseorang bertanya apapun bentuk soalan, dijawab kadang-kadang dengan begitu terperinci dan tak ada unsur menghukum orang yang bertanya, dan itu yang menjadikan sebahagian orang lebih senang untuk bertanyakan platform-platform sedemikian daripada mencari seorang guru agama ataupun para ulama' tempatannya. Dan ini yang dimaksudkan dengan peralihan kepimpinan ataupun otoriti agama daripada dahulunya para ulama', para mufti, para asatizah tempatan kepada sesuatu yang kita tak tahu di mana wujudnya. Tetapi di alam maya. Dan ini juga bermaksud tidak mustahil bagi otoriti agama yang telah lama wujud, ia menjadi lemah dan beransur-ansur digantikan dengan pengaruh-pengaruh baru. Jadi kami di Singapura, sebagai contoh di Majlis Agama Islam Singapura, pengalaman dan pemikiran kami adalah kami tak boleh mengandaikan atau take for granted bahawa MUIS Singapura lah, ya, dia akan wujud selama-lamanya dan muftinya akan sentiasa menjadi rujukan utama. Itu adalah satu andaian yang hari ini semakin lama semakin terancam. Kecuali jika kita mula membuat persiapan yang rapi dan awal dalam menangani lanskap pemikiran agama dan pemikiran secara amnya yang baru ini. Jadi kita tidak mempunyai pilihan kecuali kita bersiap sedia dengan segera hari ini juga untuk memperkasakan kepimpinan agama agar ia dapat terus menjadi rujukan utama, menentukan arah dan mencorak masa depan masyarakat dalam kehidupan beragama mereka. Dan ini mengikut visi dan wawasan masing-masing di tempat masing-masing dan dalam konteks yang khusus yang dialami oleh setiap masyarakat. Jadi di sini dalam peluang dan kesempatan pagi ini, saya amat berterima kasih diberikan peluang berkongsi pengalaman Singapura. Izinkan saya berkongsi 3 teras utama yang membentuk pendekatan kami dalam usaha membawa masyarakat ke arah apa yang disebutkan sebagai gagasan masyarakat Islam gemilang ataupun communities of success. Dan seperti yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Abdul Rahman tadi, Tuan Pengerusi, bahawa konteks di Singapura, umat Islam adalah umat Islam golongan minoriti, lebih kurang 15%. Dan dalam suasana kehidupan yang dalam negara yang kecil, maknanya compact. Kalau saya tadi dalam perjalanan lihat rumah di antara jiran-jiran agak jauh, ya, luas kawasannya. Di Singapura ni semua yang tinggal ni berkongsi tembok. Tembok tepi, tembok atas, tembok bawah. Begitu rapat kerana lebih kurang 5,5 juta orang tinggal dalam pulau yang kecil tersebut.
Jadi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam Singapura, bahkan masyarakat Islam masyarakat Singapura secara amnya agak unik dari segi bagaimana menangani kepelbagaian dan perbezaan. Kerana di Singapura semangat dan kehidupan beragama secara am, bukan sahaja bagi orang umat Islam, masih hidup segar, masih kuat. Bermaksud mereka yang beragama Islam, yang beragama Kristian, beragama Hindu, Buddha, Buddhis dan sebagainya, masih lagi mengikuti ajaran agama dan mengamalkan amalan-amalan agama masing-masing. Jadi ini bermakna kadang-kala terdapat kepelbagaian keagamaan itu bukan sesuatu yang terselindung, dilihat dan dialami, tapi dialami secara sebagai realiti kehidupan harian. Oleh itu, gagasan masyarakat Islam gemilang tersebut, ia berpaksikan kepada 3 perkara. Pertama adalah kepribadian atau yang kita namakan karakter atau kepribadian Muslim. Yang kedua adalah kemahiran atau competencies. Dan yang ketiga adalah kewarganegaraan atau citizenry. InsyaAllah semoga perkongsian ini membawa manfaat bagi hadirin hadirat sekalian. Izinkan saya mulakan dengan gagasan yang pertama tadi, iaitu adalah berkaitan dengan kepribadian atau karakter. Di sini saya bincangkan gagasan karakter ini dalam konteks perlunya memupuk nilai-nilai agama sebagai asas pembinaan identiti seseorang Muslim. Nilai-nilai agama, al-qiyam ad-diniyah, wal-qiyam al-Quraniyah, wal-nabawiyah, wal-akhlaqiyah. Pendidikan dan pembentukan agama perlu bermula dengan asas-asas serta nilai-nilai agama. Kerana nilai-nilai tersebut adalah benteng dan kubu yang dapat memelihara kemurnian, kerohanian dan amal ibadah, kesejahteraan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dengan sekalian umat manusia. Kerana di antara asas yang membentuk akidah dan kepercayaan umat Islam setelah kita meyakini akan kewujudan Tuhan yang Maha Esa adalah kita meyakini bahawa syariat yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia dicorak atas prinsip serta nilai seperti rahmah, keihsanan dan kesejahteraan. Kita tahu banyak rujukan dalam Al-Quran yang menjadi asas bagi nilai tersebut, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, tidak kami utus kamu wahai Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan ia juga menjadi sifat rahmah ini atau nilai rahmah ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Dan juga dalam surah Al-An'am, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Dan begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyifatkan risalah Rasulullah itu sendiri kepada seluruh umat manusia, "Ya ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menjadi keprihatinan saya adalah memang kita sering dengar tentang sifat rahmah, nilai rahmah ini sering disebut, ya. Bahkan kita sebagai seorang yang beriman pun sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat kita, di luar salat. Tetapi sifat rahmah dan keihsanan ini bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang enteng. Ia mempunyai kesan yang amat mendalam. Orang yang mampu menjiwai nilai rahmah dan ihsan tersebut, ia akan memupuk sikap kepedulian beliau terhadap situasi dan nasib orang lain. Ini yang disebut dalam istilah Englishnya empathy. Empathic, ya. Dan sifat rahmah dan ihsan itu melahirkan kepribadian syakhsiah yang sentiasa berwaspada dengan kata-kata atau perbuatan agar ia tidak menyakiti orang lain. Jadi hari ini bila kita bandingkan
asas agama sebagai rahmah tersebut dengan realiti kehidupan di mana unsur menyakiti orang lain melalui kata-kata, perbuatan, tindakan di peringkat individu maupun masyarakat maupun negara, dia amat-amat bercanggah dengan nilai rahmah yang diajarkan oleh agama sebagai asas bagi kehidupan beragama kita. Bahkan, jika kita benar-benar menjiwai sifat rahmah tersebut, ia akan membentuk kepribadian kita yang giat berusaha mempermudahkan dan meringankan beban dan kesusahan yang dihadapi oleh orang lain. Yang menggerakkan sifat taisir, yasiru wala tu'assiru, permudahkanlah dan jangan kamu mempersulitkan, adalah mulanya dengan sifat rahmah dan ihsan tersebut. Dan kadang-kala yang adalah salah tanggap bahawa sikap rahmah ini dia bertentangan dengan ketegasan. Atau sifat rahmah ini boleh melesukan umat Islam atau membawa kepada pencairan agama. Kadang-kadang ada orang yang berkata sikit-sikit rahmah, seolah-olah agama tu tak tegas, agama tu tidak mempunyai tulang belakang yang kuat, ya, dan sebagainya. Sebaliknya saya berpandangan sifat dan prinsip rahmah dan keihsanan itu adalah benteng yang paling besar dari segala sikap pelampauan, ekstremisme dan radikalisme dalam semua amalan dan penafsiran dalam kehidupan. Dan ia adalah asas dan kunci kesederhanaan dan keseimbangan dan juga menjadi dasar bagi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jika kita lihat bahawa manhaj ahli sunnah ini adalah bertujuan mengukuhkan persaudaraan sesama umat manusia. Bahkan dalam konteks yang kita bincangkan, kepelbagaian di kalangan umat manusia yang semakin rencam, yang amat mudah membawa kepada ketegangan dan kegeseran atau perpecahan, prinsip rahmah dan keihsanan adalah kunci dan asas yang menjadi lebih kritikal lagi pada hari ini. Nah, di sini saya ingin kaitkan dengan pembelajaran agama yang kita jalani. Pertama, di peringkat seseorang yang sedang melatih diri sebagai, insya-Allah, sebagai guru agama, sebagai ulama pada masa hadapan, dan juga secara amnya kepada masyarakat awam. Segala pengajian, pembahasan ilmu agama, sama ada kita membincangkan ilmu akidah, ilmu fiqh dan banyak yang lain, ia harus didasari terlebih dahulu dengan prinsip rahmah, keihsanan dan kesejahteraan. Kerana semuanya berkait dan tidak terpisah dalam pembentukan Islam yang diajarkan oleh Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sebutkan awal tadi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengisytiharkan peranan role Rasulullah itu sendiri, innama ana rahmatun muhda, Nabi yang membawa prinsip sifat rahmah tersebut, tidak tepat sekiranya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW bertentangan dengan sifat rahmah tersebut. Kerana segala aspek syariah, segala aspek fiqh, segala aspek pengamalan agama yang kita belajar, asal sumber yang paling utama adalah daripada Al-Quranul Karim dan kemudian daripada baginda Nabi SAW sebagai sahibus syariah yang menjelaskan Al-Quran itu kepada umat baginda. Maka tidak boleh dan tidak mungkin berlaku percanggahan di antara apa yang dibawa sebagai syariat dengan sifat Nabi SAW sendiri sebagai rahmah. Tetapi dalam perkembangan atau pembangunan ilmu merentasi kurun dalam sejarah Islam, dan terutama dalam pembentukan beberapa pola pemikiran dalam agama, kita lihat kadang-kadang berlaku perpisahan di mana ia meletakkan sifat-sifat dan prinsip dalam satu bahagian dan syariah dan amalan serta hukum dalam satu bahagian yang lain. Jadi kita sebut ni sebagai ini adalah akhlak, adalah sifat-sifat yang mulia,
tetapi ini adalah fiqh dan amalan serta hukum-hukum agama, dan kadang-kala tidak berlaku keberlangsungan dan juga keharmonian di antara dua aspek tersebut. Dan ini yang menyebabkan beberapa kegencotan dalam cara kita memahami ajaran-ajaran agama. Dan di antara kesan yang kita lihat adalah bila berlaku perbezaan pendapat. Sebagai contoh, dalam banyak perbincangan tentang khilaf dalam agama, kita lihat bahawa perbicaraan dan perbincangan khilaf tersebut hilang padanya sifat-sifat sedemikian. Hilang padanya sifat rahmah dan keihsanan. Hilang padanya rasa sayang dan kasih kepada seseorang yang berbeza pandangan kerana sebab penafsiran, tetapi yang berlaku adalah seseorang yang mencari ataupun mencari kepentingan dari segi memberikan pandangan yang tepat, dia saja yang betul dan sebagainya. Dan pelbagai sikap-sikap yang kita lihat pada hari ini yang sering didapati dalam masyarakat. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri, kita tahu dengan keilmuan Imam Asy-Syafi'i, kita tahu tentang penulisan dan pandangan beliau yang begitu mendalam sekali. Di antara para ulama dalam sejarah Islam yang paling kuat takwanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan waraknya dan juga tinggi ilmunya. Beliau pernah berkata, qauli sahih yahtamilul khata' wa qawlu ghairi khata' yahtamilus shawab. Memang beliau mengajukan satu pandangan kerana menganggap pandangan itu betul. Tetapi yahtamilul khata', tapi mungkin juga tersilap. Dan dalam mengajukan satu pandangan, pandangan orang yang lain, pada pandangan beliau, ukuran beliau tidak tepat, tetapi yahtamilus shawab, mungkin juga tepat, mungkin juga betul. Jadi ini adalah sikap menghormati perbezaan pandangan yang diajarkan oleh para ulama kita yang perlu kita perhatikan dengan teliti. Dan jika kehidupan beragama yang dibina di atas nilai-nilai sedemikian, dia akan membantu umat Islam memahami maksud dan tujuan agama. Ini yang sering saya perumpamakan seperti the forest and the trees. Jadi kadang-kadang kita lose the forest for the trees. Kita hanya fokus kepada pokok, kita lupa kita ni dalam hutan yang besar. Kita tak nampak the bigger picture. Apapun hukum, apapun aspek akidah kita yang kita bincangkan, kita debatkan, kita bicarakan, ia mempunyai matlamat dan tujuan yang jauh lebih besar, jauh lebih murni. Yang kita sekarang ini lebih dikenali atau kita kenali sebagai bidang maqasidus syariah. Saya berikan satu contoh di mana kita lihat bila kita masih tidak jelas tentang matlamat dan tujuan dan kita fokus kepada aspek-aspek yang kecil tadi, maka kadang-kala pandangan kita ataupun panduan yang kita berikan tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh, waktu pandemik COVID-19. Mungkin sekarang ramai yang tak bicarakan sangat sebab dah masyarakat dunia ni dah pandai menangani sebagainya, tapi kita tahu kadang-kadang masih juga menjadi khawatiran dan ramai yang masih sakit kerana COVID dan sebagainya. Tapi saya balik kepada waktu pandemik itu berlaku, kita tahu di antara kesan yang paling awal yang dirasakan adalah kehidupan beragama. Di masjid-masjid, ibadat berjemaah dan sebagainya yang banyak terjejas. Dan banyak persoalan baru yang timbul. Dan saya masih ingat dengan jelas cabaran luar biasa tersebut sebab mungkin ada sebahagian yang tahu atau mungkin tidak tahu, saya dilantik menjadi mufti negara seminggu sebelum pandemik itu berlaku. Bukan dilantik supaya nak tangani pandemik, memang kebetulan sahaja. Dilantik menjadi mufti pada 1 hari bulan Mac tahun 2020. Kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dan izin Allah dan juga qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala berlaku pandemik. Dan jadi di antara keputusan awal yang perlu dibuat adalah untuk menutup masjid. Tak pernah terjangka bagi seorang mufti itu, fatwa pertamanya mengatakan boleh tutup masjid sebab tak pernah berlaku. Waktu itu umat Islam
seolah-olah hanyut di lautan yang bergelora, lautan yang bergelora dengan gelora yang begitu kuat kerana terpaksa berhadapan dengan cabaran dan krisis yang tidak pernah dilalui atau tergambar sama sekali. Cuma bagi kami di Singapura, jika golongan agamawan hanya melihat krisis tersebut dari aspek hukum dan tradisi fikih semata-mata, jika kita tidak mempertimbangkan aspek sains, perubatan, jika kita tidak melihat kesan pandemik itu kepada pekerjaan dan ekonomi, maka kadang-kadang panduan agama yang kita berikan boleh membawa kepada kemudaratan dan bukannya memperbaiki keadaan. Bahkan penyakit akan terus menular, jumlah pesakit akan bertambah dan jumlah kematian akan terus meningkat. Jadi banyak penyesuaian yang perlu dibuat. Ketika itu sebagai contoh, beberapa aspek maqasid seperti hifzun nafs, menjaga nyawa. Dan kemudiannya apabila sebagai contoh masjid itu tidak dapat berfungsi, bagaimana hifzuddin memelihara agama itu berfungsi? Ia memerlukan kepada solusi yang baru, pendekatan yang baru. Jadi maqasid ketika itu adalah di antara kunci yang paling utama dalam pemikiran agama untuk memberikan huraian bagi cabaran yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi saya sampai kepada aspek beberapa cabaran yang khusus bagi Singapura, masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama, yang mana kita akan dapati beberapa nilai yang disebutkan tadi dan juga beberapa prinsip yang harus difahami dan dihayati dengan baik. Sebagai perkongsian, mungkin di Malaysia cabarannya tidak serupa dari segi skalanya, tetapi beberapa asas-asas nilai yang saya rasa nilai-nilai yang dipaksikan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW yang menjadi dasar bagi pendekatan kita dalam menangani kepelbagaian agama dan bangsa dalam khususnya dalam masyarakat Singapura. Jadi yang pertama sebagai contoh adalah nilai ta'aruf. Di sini terdapat 4, ta'aruf wa ta'aluf, kemudian tasamuh wa tarahum, kemudian tadamun wa takatuf, dan yang terakhir tasaluh wa ta'amul. Dengan ringkas insya-Allah saya akan bincangkan setiap ini dari segi maksud nilai tersebut. Yang pertama ta'aruf dan ta'aluf. Ta'aruf seperti yang kita tahu adalah kenal mengenali di antara satu sama lain. Dalam suasana masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang agama, perlu kepada ta'aruf sedemikian. Pertama adalah daripada mengiktiraf ataupun mengiktiraf kehadiran orang selain kita atau bangsa dan agama selain kita. Kemudian kita saling kenal mengenali. Ini adalah dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Jadi lita'arafu, pertama kita mengiktiraf kehadiran bangsa, agama lain dan kemudian kita kenal mengenali perintah Al-Quran. Dan dari itu juga datang sifat ta'aluf, bermesra dalam erti kata istilah yang sering kita gunakan, tak kenal maka tak cinta. Bukan semestinya kita nak cinta orang lain sampai tahap kita cinta ahli keluarga, ibu bapa kita, agama kita. Tapi maksudnya adalah untuk kita perhatikan keadaan mereka, jika mereka perlukan bantuan, mereka sebagai jiran dan sebagainya, kita hulurkan bantuan tersebut. Jadi ini adalah di antara dasar agama, ta'aruf wa ta'aluf, sebagai langkah permulaan. Kemudian yang kedua adalah tasamuh wa tarahum. Dan ini adalah tasamuh dan tarahum, sikap toleransi, sikap kasih mengasihi di antara satu sama lain. Dia langkah setelah ta'aruf. Sebahagian orang mungkin berpandangan bila mana kita berbeza masyarakat, berbeza agama dan bangsa, kita hanya berhenti pada ta'aruf. Tapi sebenarnya Islam juga mengajarkan lebih daripada setakat kenal mengenali adalah dengan mempunyai sikap toleransi apabila berlaku perbezaan. Dan pastinya dalam perbezaan agama dan bangsa terdapat keperluan untuk bersikap toleran terhadap perbezaan tersebut.
Di sini kita lihat dalam Al-Quran terdapat begitu banyak sekali dasar-dasar yang mengajar kepada samh. Di antaranya Nabi SAW sendiri bu'ithtu bil hanifiyyati samhah, menyifatkan utusan Rasulullah SAW itu sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang membawa agama yang suci, akidah yang suci murni daripada akidah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifiyah, yang bersih, yang suci, samhah, yang toleran. Agama yang pandai menyesuaikan diri dalam arti kata tidak menyebabkan kemudaratan pada orang lain. Walaupun ada perbezaan pandangan, walaupun ada perbezaan amalan dan sebagainya. Dan dalam Al-Quran, sifat secara umumnya sifat as-samh wal-'af was-safh itu begitu banyak kita dapati. Fa'fu anhum wasfah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, dan pelbagai sifat-sifat ataupun ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan sifat tersebut. Bahkan hanya melalui toleransi ia akan mengukuhkan erti sebenar saudara seinsan, seperti yang terakam dalam kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, an-nasu sinfan imma akhun laka fid din aw nadhirun laka fil khalq. Manusia ni ada dua jenis, sama ada dia adalah saudara kamu dalam agama sesama Islam, aw nadhirun laka fil khalq, ataupun dia sama seperti kamu, yakni manusia dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu dijaga hubungan tersebut dan ia memerlukan kepada sikap toleransi. Jadi di Singapura, seperti yang saya sebutkan tadi awal contoh, di mana kita berkongsi tembok bukan satu bahagian rumah saja, tapi semua bahagian atas, bawah, tepi dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku beberapa cabaran ataupun kesukaran sebagai seorang jiran yang mungkin dengan jiran orang yang bukan Islam atau berbangsa lain pun. Pernah berlaku di Singapura sebagai contoh, ada jiran yang tak senang dengan masakan jirannya. Sebab bila jiran yang tadi daripada bangsa yang lain dia masak tu baunya kuat. Maaf cakap kalau contohlah di Singapura ni, kalau kita masak belacan ni kena hati-hati. Nak siapkan belacan sebab belacan baunya kuat. Jadi bila angin tiup masuk ke rumah jiran, jiran sebelah tu tak, kalau makan belacan tak apa. Dia kata sama harum. Tapi kalau dia tak makan belacan, dia tak kenal belacan, itu yang menyebabkan pergeseran. Kerana itu perlu pada sikap tasamuh, dan sikap tasamuh itu telah dipupuk dengan baik kerana pengalaman masyarakat. Jadi perkara sedemikian walaupun memang ada, tak bermaksud orang Singapura tak masak belacan, dia masak. Sambal belacan ni, sambal belacan, dia gunakan belacan, dia masak. Tetapi tak menjadi masalah bagi sebahagian besar masyarakat Singapura. Yang jadi masalah ni bagi kerana Singapura ni juga banyak pendatang asing yang duduk di Singapura bekerja. Dari negara-negara barat, ada sebagian negara Asia Timur, tak pernah tergambar, tak pernah terbayang sambal belacan ni. Itu bau yang mereka tak terima. Itu yang kadang-kadang mereka tu mengajukan aduan atau tak senang dengan sikap jiran tersebut. Sama juga sebagai contoh amalan keagamaan di Singapura. Kalau kita ada, saya tak tahu di Malaysia ni, mungkin sebagian kawasan, tapi bulan 7 biasanya kita kata Hungry Ghost Festival, di mana mereka yang ikut agama Taoist dan sebagainya, mereka bakar sesuatu, dan kadang-kadang bila dibakar tu naik asapnya masuk ke rumah jiran. Dan kalau kita, asap ni memang menjejas macam kalau merokok saja yang sikit tu dah mengganggu, apatah lagi kalau dibakar sampai setengah jam, 1 jam. Tapi sikap tasamuh itu telah sampai pada satu tahap di mana jiran-jiran Islam, Muslim yang tinggal di tingkat 2 yang rendah, dekat dengan tempat pembakaran, sekarang dah diberikan tempat khusus. Tapi tetap asap tu boleh masuk. Jadi apa yang orang Islam tu buat? Dia tutup tingkap. Habis cerita, settle masalah. Dia dah tak adu, dia tak komplain, dia tak marah. Dia tutup tingkap dia. Dah selesai dia buka. Jadi dah dapat adjust sedemikian, dan itu yang dimaksudkan dengan tasamuh. Sama juga dengan masyarakat Islam. Kami di Singapura sebagai contoh, khusus dalam bulan Ramadan, salat tarawih bukan hanya di masjid, tetapi juga di kawasan-kawasan di antara dalam perumahan, di tempat-tempat multi-purpose hall ataupun yang terbuka. Dan tarawih, tuan-tuan perempuan tahu bahawa tarawih ini daripada jam 9 sampai jam 10:30 kadang malam. Dan pembacaan dengan mikrofon dan sebagainya. Jadi jiran-jiran di sekitar tempat tarawih itu dia tak mengadu. Dia tahu ni hanya bulan Ramadan dan ni kebiasaan umat Islam. Jadi semangat tasamuh itu telah
tertanam dengan baik alhamdulillah, dan juga dapat ditangani sebagai di antara menghayati ya nilai-nilai agama tersebut. Syukran. Dah dapat kad kuning ya, 7 minit insya-Allah saya selesaikan. Membantu yang ketiga. Syukran. Tadamun dan takatuf. Jadi bukan hanya kita kenal mengenali, bukan hanya kita bertoleransi, tetapi kita juga perlu membantu tadamun wa takatuf. Kerana banyak cabaran yang dihadapi oleh negara, dia tak melihat kepada masyarakat. Cabaran ekonomi, cabaran keselamatan, cabaran keharmonian, ya, cabaran membina masyarakat yang stabil dan sebagainya. Dia bukan cabaran umat Islam sahaja, bukan cabaran masyarakat beragama Kristian sahaja, atau bangsa Melayu dan Cina sahaja, tapi adalah cabaran bagi semua orang. Dan bagaimana kita menghayati sifat tadamun dan takatuf tersebut, dan di antaranya adalah contoh yang paling indah dalam sejarah Rasulullah SAW, sirah Nabi SAW, apa yang dikenali sebagai Hilful Fudul. Hilful Fudul, satu perjanjian di antara kabilah-kabilah di Makkah dalam memberikan keselamatan kepada orang yang berada di Makkah ataupun pendatang ke Makkah supaya tidak dizalimi dan dianiayai. Ya, kerana berlaku satu peristiwa, seorang lelaki dari golongan Az-Zubaydi, beliau ini telah menjual sesuatu kepada Al-As bin Wa'il, seorang yang ternama di kota Makkah pada ketika itu. Ini berlaku waktu Nabi SAW masih lagi anak muda. Dan kemudian Al-As bin Wa'il tidak mahu membayar barangan yang telah dibeli. Jadi maksudnya sikap bully lah, bully kepada pendatang, orang yang datang ke Mekah, tak dikenali sangat, dia kata ni boleh bully lah, jadi dia ambil barang tak nak bayar. Mengadu si lelaki tersebut, sehingga akhirnya puak-puak yang berkuasa di Mekah berkumpul di rumah Abdullah bin Juda'an dan membuat satu kesepakatan, hilf, perjanjian yang mana mereka bersetuju untuk mempertahankan hak orang yang berada di Mekah supaya tidak dizalimi tersebut. Dan Nabi SAW menyifatkan walau ud'a bihi fil Islam la ajab. Kalau perjanjian sedemikian tak mengira latar belakang agama, kulit, warna dan sebagainya, tetapi mempertahankan hak seseorang yang dizalimi, walau ud'a bihi fil Islami la ajab. Kalau perlu aku dipanggil untuk melangsungkan hilf ini dalam Islam, aku akan sahut panggilan tersebut. Bermakna Rasulullah SAW melihat pentingnya mempertahankan hak yang dizalimi tersebutnya, tidak kira tempat dan sebagainya. Begitu juga Nabi SAW apabila berlaku hijrah yang pertama ke Habasyah, Nabi SAW, pertimbangan yang pertama bagi Rasulullah adalah keselamatan dari kezaliman bagi mereka yang telah memeluk agama Islam. Kerana itu Nabi SAW mengkhabarkan pada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah. Kata Nabi SAW, inna bi ardil habasyati la malikan la yuzlamu indahu ahad. Falhaqu bi biladi hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fihi. Di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak menzalimi. Itu sifat yang pertama, kriteria yang pertama. Kerana kezaliman adalah satu kemudaratan yang paling besar dalam kehidupan di dunia. Dan jika ada keadilan, disitulah adanya umat Islam. Disitulah Islam mendatangkan keselamatan dan salam dan silm dan al-aman, dan disitulah menjadi tempat pencarian umat Islam untuk dilindungi daripada kezaliman tersebut. Dan yang terakhir adalah, secara ringkas sebab saya sudah kekurangan masa, minta maaf, adalah penyesuaian yang perlu dibuat. Setelah kita berta'aruf dan ta'aluf, setelah kita bertasamuh dan tarahum, setelah kita bertadamun dan takatuf, yang akhir adalah berta'amul wa tasaluh. Kita berinteraksi dengan masyarakat lain. Perlu ada sikap bertolak ansur, perlu ada mencari jalan penyelesaian yang sesuai dalam konteks yang kita hadapi. Dan di sini yang menjadi salah satu dasar yang paling kuat, paling powerful dalam pandangan saya adalah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, khusus bagi konteks kami di Singapura. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dan mungkin pelajar-pelajar Darul Quran ya, satu exercise
dalam penafsiran melihat maksud antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah gunakan lafaz al-bir dan Allah gunakan lafaz al-qist. Dua lafaz yang begitu dalam maksud dan implikasinya. Berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka selagi mana tidak terancam kehidupan beragama dan keselamatan untuk hidup dalam sesuatu kawasan tersebut. Jadi di Singapura banyak pengalaman untuk kita ataupun banyak perkembangan dan cabaran untuk kita tangani dengan cermat dalam memelihara kestabilan masyarakat di Singapura. Pada masa yang sama dapat menyempurnakan pengajaran agama dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang perlu kita bermusalahah dan dalam muamalah tersebut kita perlu membuat beberapa penyesuaian tetapi dianggap sebagai selagi mana tidak melanggar prinsip-prinsip dan akidah agama, ia dapat dilangsungkan dengan baik insya-Allah. Mungkin saya akhiri dengan setelah kita bincangkan nilai tersebut kerana masa tak mengizinkan, saya mengakhiri dengan insya-Allah. Terima kasih. Okey, tamam insya-Allah. Saya ringkaskan dua bahagian yang terakhir yang ingin saya sebutkan. Setelah yang dibincangkan semuanya tadi adalah berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Yang kedua adalah perkara yang kedua adalah untuk kita memajukan pemikiran agama bagi persiapan masa hadapan. Di sini bermaksud bahawa dalam menghadapi cabaran-cabaran yang lebih rumit, lebih kompleks, kita perlu membina pemikiran agama yang yakin, confident dan matang dalam menangani isu-isu masa hadapan, termasuk kita melihat cabaran-cabaran yang akan datang dan mula mengantisipasi. Saya tak tahu istilahnya, mungkin ada anticipate, mengantisipasi cabaran-cabaran tersebut. Dan ini juga termasuk dalam bidang fatwa sebagai contoh. Di Singapura kami atau saya telah memulakan inisiatif baru yang saya sebut sebagai Ma'mal Fatwa atau Fatwa Lab. Di Fatwa Lab ini ramai anggotanya adalah asatizah-asatizah muda dan bahkan sebahagian pelajar juga masuk sama. Mereka mengkaji sesuatu isu yang baru sahaja mula berlaku atau telah mula bibit-bibit perkembangannya mula ternampak. Dan mereka mengkaji apakah kesan perkembangan tersebut ke atas kehidupan beragama. Apakah soalan-soalan berkaitan hukum, berkaitan syariah yang akan timbul daripada aspek-aspek tersebut. Dan kita tidak menantikan sehingga isu itu menjadi satu isu yang benar-benar menjadi syarat dalam masyarakat baru kita nak cari huraiannya. Seperti contoh yang saya sebutkan, waktu pandemik walaupun tidak dijangkakan tetapi kerana tidak pernah kita lakukan senario planning dalam agama. Kalau berlaku pandemik, kalau katakan masjid perlu ditutup, bagaimana kita perlu bereaksi? Apakah alternatif yang boleh kita beri pada masyarakat? Kerana pemikiran sedemikian belum lagi tertanam dengan baik dalam pemikiran agama masa kini. Jadi kita mungkin waktu berlaku sesuatu cabaran, kita agak teragak-agak atau hesitant untuk memberikan satu usulan bagi menangani isu tersebut. Dan saya rasa ini adalah di antara prinsip tradisi kita, bukan secara terkenal bagi semua ulama, tetapi sebahagian ulama telah mula ataupun di zaman mereka telah mula memikirkan tentang perlunya pemikiran antisipasi sedemikian. Di antaranya contoh yang paling atau kisah yang paling menarik yang berlaku di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Qatadah di Kufah. Dan Imam Abu Hanifah, kita tahu dalam mazhab Hanafi sebagai contoh, beliau banyak membuat, walaupun dalam bab fiqh dan balik kepada nusus, tapi banyak membuat qiyas dan juga memikirkan tentang logik dan juga kesannya dalam pemikiran agama. Jadi beliau bertanya kepada Imam Qatadah satu soalan andaian pada ketika itu. Seorang wanita yang mana suaminya keluar berlayar tapi tak balik-balik. Jadi lama sangat tak balik. Jadi isterinya itu menganggap agaknya suami saya ni dah tak ada lagi dah. Tak dapat kontak, tak balik dan sebagainya, tak ada orang dengar cerita. Jadi lama sangat tunggu tak balik. Kerana dianggap suami dah tak ada lagi, beliau kemudian wanita ni bernikah.
Dan setelah bernikah, tiba-tiba suaminya balik. Jadi kata macam mana nak buat hukum ni? Sah ke tidak sah pernikahan dan sebagainya. Jadi Imam Qatadah berkata, ini soalan ni macam tak pernah dengar. Betul ke berlaku soalan ni? Betul ke berlaku kes ni dalam masyarakat? Kata Imam Abu Hanifah, belum lagi berlaku. Jadi Imam Qatadah tak setuju. Kenapa awak tanya soalan yang belum berlaku? Awak tanya soalan yang fictitious, yang bukan real. Tapi Imam Abu Hanifah menjawab, dan saya rasa jawapan ni sangat-sangat mempunyai impak yang sangat kuat dari segi pemikiran awal. Inna nasta'iddu lil bala'i qabla nuzulih fa idza ma waqa'a arafna ad-dukhula fihi wal khuruja min. Kami ini bersedia untuk sesuatu bala, maknanya sesuatu ujian, sesuatu krisis berlaku sebelum dia berlaku, sebab kalau kami dah bersedia dan dia berlaku, kami tahu macam mana nak tangani. Kami tahu macam mana arafna ad-dukhula fihi wal khuruja min. Kita dah tahu macam mana nak tangani, nak keluar masuk isu tersebut. Jadi ini adalah satu prinsip antisipasi yang menjadi dasar apa yang disebut sebagai al-fiqhul iftiradi dalam agama, dalam fatwa, yang saya kira perlu kita fikirkan bersama dalam mempersiapkan para asatizah, guru agama dan kepimpinan agama masa datang untuk menangani isu-isu yang jauh lebih rumit ya, dalam pelbagai bentuknya. Dan yang terakhir adalah membina kepimpinan agama yang profesional. Kerana cabaran di Singapura sangat rumit dan kompleks ya, dalam situasi Singapura, masyarakat Islam tidak terkecuali. Jadi perlu kepada kepimpinan agama, perlu kepada guru-guru agama, asatizah di Singapura untuk bersikap profesional, satu profession. Seperti kejuruteraan, seperti perubatan, seperti peguaman. Orang yang mempunyai profession sedemikian, ada banyak requirements dan juga kod etika yang perlu dipenuhi. Tak terkecuali. Ya, sama juga kepada para asatizah dan juga guru agama di Singapura, kita mengambil pendekatan yang sama. Kerana itu yang pertama sekali adalah, dan sebelum saya sebutkan apa yang dilakukan di Singapura, saya ingin mengatakan juga bahawa ini adalah amat penting sebab guru agama, para ulama, mereka mempunyai peranan yang jauh lebih besar daripada profession-profession yang disebutkan. Kata-kata mereka ini sangat berpengaruh. Dia boleh membentuk masyarakat tersebut menerima atau menolak perkembangan, bersikap dengan sikap yang baik atau sebaliknya dan sebagainya. Peranan mereka amat besar, apatah lagi sebagai pewaris para nabi dan rasul. Jadi kerana itu kita perlu membantu golongan agamawan menjadi golongan yang lebih tinggi profesionalisme mereka. Jadi di Singapura sebagai contoh, pertama adalah setiap yang ingin menjadi guru agama perlu mendaftar di bawah skim pengiktirafan yang disebut sebagai skim pengiktirafan asatizah. Ini nak daftar ni macam mana? Kalau ada yang berminat nak ke Singapura jadi asatizah, nak berdaftar ni pertama perlulah daripada graduan daripada institusi yang diiktiraf. Ya, yang kedua adalah perlu memenuhi kod etika, dan di antara perkara kod etika yang penting adalah bagaimana menangani perbezaan pandangan, bagaimana tidak mengelirukan masyarakat jika ada perbezaan yang berbeza, bagaimana mengelakkan dari menimbulkan fitnah ya, dan juga kekecohan dalam masyarakat, apatah lagi dalam menyentuh isu-isu fatwa dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara yang terkait dengan kod etika. Dan yang terakhir, keperluan ataupun syarat yang terakhir adalah mereka perlu, ini yang mungkin kurang popular sikit. Ini kurang popular sikit sebab mereka perlu terus menghadiri program-program latihan berterusan. Mungkin di Singapura sebut sebagai continuous professional education atau continuous training and education. Ya. Kita lihat kejuruteraan, perubatan, guaman, banyak professional accountancy dan sebagainya. Mereka perlu terus melatih diri kerana ada perkembangan baru. Dan sama juga dengan bidang agama, banyak perkembangan baru yang asatizah perlu fahami juga. Sama ada teknologi dan sebagainya, dan juga sama ada fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan. Kerana ia berlandaskan satu aspek yang sangat penting, iaitu al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri.
kita nak menghukumkan sesuatu, kita perlu benar-benar mempunyai tasawur yang betul kepada masalah tersebut. Kalau kita salah diagnosis isu yang ditangani, salah obatnya. Ya. Dan banyak cabaran hari ini sangat rumit. Bahkan isu sosial pun walaupun nampak zahirnya mudah, tetapi banyak faktor-faktor yang melibatkan membentuk masyarakat menjadi mempunyai satu trend, sama ada dari segi media, sama ada dari segi gaya kehidupan dan sebagainya. Jadi para agamawan perlu memahami apa yang mereka tangani. Ya. Dan ini memerlukan kepada latihan lanjutan, kepada program-program yang membantu mereka memahami insya-Allah, dan berbekalkan kemahiran dan keupayaan baru sedemikian serta sikap yang profesional, mereka akan mampu memimpin dan membimbing masyarakat Islam untuk hidup dengan penuh yakin sebagai Muslim yang sempurna dalam konteks negara kosmopolitan seperti Singapura. Alhamdulillah, begitu penyampaian saya minta maaf di atas mungkin ada sebahagian yang begitu melirik sedikit, tetapi saya harap dapat membawa kemanfaatan bagi hadirin hadirat sekalian, di antaranya nilai-nilai yang menjadi asas bagi pemahaman dan pengamalan agama kita. Yang kedua adalah keperluan untuk mendalami kepakaran kita dalam menangani isu-isu masa akan datang, dan yang ketiga adalah mempersiapkan golongan kepimpinan keagamaan yang profesional bagi masa akan datang insya-Allah. Saya yakin itu juga yang diusahakan oleh JAKIM, IKIM dan institusi-institusi agama di Malaysia, dan di sini banyak perkongsian yang boleh kita lanjutkan dan kita bincangkan bersama demi manfaatan bersama insya-Allah di antara Singapura dan Malaysia. Sekali lagi terima kasih di atas jemputan dan peluang untuk berbicara dengan hadirin hadirat sekalian, semoga membawa manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.